Dan juga cakap pasal Gyökeres ni, kita boleh tengok macam mana lepas dia digantikan dengan Gabriel Jesus, terus Jesus tu tak ambil masa selama 70 minit pun kan, dia ambil masa seminit lebih kurang macam tu je untuk menjadikan gol pertama, gol dia lah, gol ketiga Arsenal kalau tak silap. Dan juga boleh dikatakan sebenarnya ada debate lah, korang komen jugalah kat bawah, korang rasa macam mana. Sebab pada aku Gabriel Jesus ni kan, dia ni bukanlah player jenis first E tau. Aku tak rasa dia player first E punya type. Sebab kita boleh tengok macam mana hari tu dia main first E kan, dia macam tak berapa nak memberi impact. Dia macam dia adalah player yang dia memberi boost. Dia bila orang dah penat, tired legs lah, dia kena masuk fresh legs macam Gabriel Jesus tu. Dia memberi spark. Dia ada that electric dynamic movement tu. Yang mana orang-orang player opponent yang dah penat ni dah akan terkejut dengan dia punya boost tu. Tapi kalau dia main first E memang susah sikit nak tengok dia perform dengan sangat baik lah. Dan saya rasa memang selayaknya dia menjadi super sub macam ni lah. Kalau dulu kita nampak Trossard yang macam tu kan. And then kita nak cakap apa lagi pasal Gabriel Magalhaes. Gabriel yang second ni, ini striker ke defender guys? Dia main boleh clean sheet, nak clean sheet pun boleh, nak jadikan gol pun boleh. Dua-dua dia boleh buat kan. Memang perform gila Gabriel Magalhaes. Kita boleh nampak kat sini betapa pentingnya figura seorang Gabriel Magalhaes tu. Silap-silap kalau Arsenal menang juara EPL season kali ni, dia wajib ada tugu dia lah saya rasa. Dia memang perform. Setiap kali dia dapat peluang bermain, dia akan beri sehabis baik. Padahal ni baru kembali daripada kecederaan, tapi ini performance yang dia tunjukkan memang salut yang sangat tinggi lah kepada Gabriel Magalhaes guys. Memang saya respect gila lah. Lepas tu itulah saya boleh katakan overall game ni memang sangat-sangat memuaskan hati. Tapi sebenarnya bila saya tengok fixtures yang akan datang kan, banyak lagi sebenarnya, jauh lagi perjalanan Arsenal untuk menjadi juara untuk season 25-26 ni. Memang jauh lagi. Sebabkan kita akan ada fixtures yang bertubi-tubi jumpa team power juga tu. Jumpa Chelsea, MC kalau tak silap. Memang kena kuat lah, Arsenal kena kuat lah. Tu je saya boleh harapkan. Dan juga kita tengok macam mana. Sebab yang betul-betul bersaing setakat ni adalah Manchester City tau. Yang betul-betul nampak macam ni Manchester City je kita punya tengah berkejaran lah, nak menjadi juara ni. Itulah dia overall match review untuk Arsenal menentang Aston Villa guys. Apa pendapat korang, tinggalkan komen dekat bawah. Dan juga stay tune. Saya memang video Arsenal ni saya akan buat bila saya nak buat, bukan bila Arsenal menang. Kalau nak kata bila Arsenal menang, boleh scroll balik tengok time-time Arsenal menang tu ada tak video tu? Tak ada kan? Saya buat bila saya nak buat, suka hati saya lah. Dan juga suka hati korang lah, nak komen apa, nak kecam ke, nak kata bila ada video ke, itu suka hati korang lah. Sama-sama suka hati lah kita kan. Kita kena suka hati sebab Arsenal dah menang. Come on you guys, let's go!